sebiji bawang putih sahaja sehari? Ya, itu sahaja yang memisahkan antara penuaan yang rapuh, penuh dengan lawatan ke hospital dan hari tua yang penuh dengan kecergasan, kekuatan dan daya tahan. Bolehkah anda bayangkan jika saya beritahu anda bahawa wujudnya sebiji umbi kecil, sesuatu yang tumbuh di bawah tanah yang kotor dan gelap, yang mempunyai lebih banyak kuasa biologi daripada kebanyakan botol ubat yang anda kumpulkan dalam peti ubat anda? Ia sangat biasa di dapur anda sehingga anda mungkin mengabaikannya. Anda melihatnya sebagai perasa semata-mata. Kesilapan yang sungguh besar. Bersedialah. Apa yang akan anda temui dalam beberapa minit akan datang bukanlah resepi masakan. Ia adalah intervensi perubatan pemakanan yang boleh mengubah fisiologi tubuh yang menua secara radikal. Apa yang syarikat farmasutikal panggil keajaiban, alam semula jadi memanggilnya bawang putih. Dan hari ini, saya akan menjelaskan mengapa makanan rendah diri ini adalah senjata rahsia yang telah dipandang remeh oleh perubatan moden terlalu lama. Saya seorang doktor dan misi saya bukan memberi anda pil untuk menutup gejala, tetapi memberi anda alat untuk membaiki organisma anda. Tetapi, sebelum kita mendalami biokimia penyelamatan ini, jika anda mempunyai firasat, walaupun sedikit, bahawa alam semula jadi mempunyai jawapan yang sains baru mula faham, saya perlu tahu bahawa anda bersama saya. Tulis perkataan bawang putih di ruang komen. Lakukan sekarang. Ia adalah langkah pertama anda untuk memberitahu tubuh anda bahawa anda sudah bersedia untuk perubahan. Selama lebih 5,000 tahun, bawang putih tidak digunakan untuk menyedapkan masakan rebusan. Ia digunakan untuk terus hidup. Orang Mesir purba, jurutera yang melakukan perkara mustahil, memberikannya kepada pembina piramid. Adakah anda fikir ia kerana rasanya? Tidak. Ia adalah untuk meningkatkan kekuatan fizikal dan daya tahan kardiovaskular mereka di bawah matahari yang terik. Orang Yunani, bapa perubatan barat, menggunakannya untuk menyembuhkan jangkitan sebelum perkataan antibiotik wujud. Orang Cina telah menganggapnya sebagai ubat unggul selama beribu tahun. Tetapi kita, masyarakat moden yang angkuh dan terputus hubungan, menurunkan pangkat makanan super ini kepada peranan perasa mudah semata-mata. Kita telah mengabaikan kuasa penyembuhannya yang luar biasa dan sementara itu, warga emas kita menderita akibat pemutusan hubungan ini. Kerapuhan, penyakit, kemerosotan. Dengar baik-baik. Sains moden dengan segala teknologinya akhirnya mencapai apa yang nenek moyang kita sudah tahu melalui naluri. Bawang putih bukan sekadar makanan. Ia adalah farmasi lengkap yang terkandung dalam bungkusan tumbuhan kecil. Setiap ulas mengandungi lebih daripada 30 sebatian bioaktif yang berbeza. Yang paling terkenal ialah allicin, tetapi terdapat berpuluh-puluh lagi yang bekerja dalam sinergi sempurna yang tidak dapat direplikasi oleh mana-mana ubat sintetik di makmal. Pernahkah anda perasan bagaimana sesetengah warga emas kelihatan kebal kepada segala-galanya? Walaupun orang lain dijangkiti setiap virus yang lalu di udara, mereka tetap kuat. Walaupun orang lain menjadi lemah, hilang ingatan dan tenaga, warga emas super ini mengekalkan kecergasan mereka. Perbezaannya tidak semestinya dalam gen. Ia terletak pada apa yang mereka masukkan ke dalam mulut setiap hari. Apabila saya bercakap tentang sebiji bawang putih sehari, saya tidak bercakap tentang homeopati. Saya bercakap tentang dos farmakologi sebenar. Saya bercakap tentang bersaing dengan ubat tekanan darah, dengan antibiotik spektrum luas dan dengan anti radang yang kuat, tetapi tanpa memusnahkan hati atau buah pinggang anda dalam proses itu. Pernahkah anda perasan bagaimana sesetengah warga emas kelihatan kebal kepada segala-galanya? Walaupun orang lain dijangkiti setiap virus yang lalu di udara, mereka tetap kuat. Walaupun orang lain menjadi lemah, hilang ingatan dan tenaga, warga emas super ini mengekalkan kecergasan mereka.
Perbezaannya tidak semestinya dalam gen. Ia terletak pada apa yang mereka masukkan ke dalam mulut setiap hari. Apabila saya bercakap tentang sebiji bawang putih sehari, saya tidak bercakap tentang homeopati. Saya bercakap tentang dos farmakologi sebenar. Saya bercakap tentang bersaing dengan ubat tekanan darah, dengan antibiotik spektrum luas dan dengan anti radang yang kuat, tetapi tanpa memusnahkan hati atau buah pinggang anda dalam proses itu. Jika anda ingin menerima maklumat penting ini, maklumat yang boleh menjimatkan anda ribuan dolar dalam bil perubatan dan bertahun-tahun penderitaan, langgan channel ini sekarang dan berikan tanda suka pada konten ini. Jangan lakukannya untuk saya, lakukannya untuk kesihatan anda. YouTube perlu tahu bahawa warga emas mahukan penyelesaian sebenar, bukan lagi hiburan kosong. Mari kita terus kepada fakta perubatan. Manfaat nombor 5, antibiotik semula jadi paling berkesan. Mari bercakap tentang realiti yang pahit. Sistem imun warga emas menghadapi pertempuran yang sukar dimenangi. Selepas umur 60 tahun, anda memasuki proses yang dipanggil immunosenescence atau penuaan imun. Bunyinya teknikal, tetapi ia mudah. Pertahanan anda bersara. Tubuh anda kehilangan keupayaan untuk mempertahankan diri daripada bakteria, virus, kulat dan parasit. Akibatnya membinasakan. Jangkitan berulang, rada pneumonia yang boleh membawa maut, jangkitan saluran kencing yang tidak pernah hilang sepenuhnya. Sesama biasa menjadi ancaman kepadanya. Tetapi di sini masuknya keajaiban biokimia bawang putih. Apabila anda mengunyah seulas bawang putih mentah dan ia mesti mentah dan ditumbuk, nanti saya akan jelaskan mengapa, allicin dibebaskan. Ini adalah sebatian organosulfur meruap yang bertindak sebagai peluru berpandu yang disasarkan terhadap patogen. Ia mempunyai sifat antibakteria, antivirus, antikulat dan antiparasit yang begitu kuat sehingga menyaingi penicillin dan antibiotik farmaseutical lain. Tetapi terdapat perbezaan penting, perbezaan antara hidup dan mati. Antibiotik sintetik adalah seperti bom nuklear. Ia membunuh bakteria jahat, ya, tetapi ia juga memusnahkan flora usus anda, meninggalkan anda lemah dan terdedah kepada jangkitan masa depan. Bawang putih, sebaliknya, mempunyai kebijaksanaan evolusi. Ia bertindak secara selektif. Ia menghapuskan patogen berbahaya sambil memelihara dan dalam beberapa kes menguatkan bakteria bermanfaat mikrobiom usus anda. Perhatian kepada data ini. Satu kajian menarik yang diterbitkan dalam Journal of Antimicrobial Chemotherapy membuktikan bahawa ekstrak bawang putih berkesan terhadap 24 jenis bakteria yang berbeza yang tahan terhadap pelbagai antibiotik. Kita bercakap tentang superbug seperti MRSA yang menyebabkan jangkitan hospital yang mematikan dan yang mentertawakan ubat-ubatan moden. Bawang putih memusnahkan mereka. Anda tidak perlu mempunyai jangkitan serius untuk mendapat manfaat. Mengambil bawang putih setiap hari mewujudkan persekitaran bermusuhan dalam tubuh anda untuk patogen oportunis. Bagi warga emas yang tinggal di rumah penjagaan atau yang perlu kerap ke hospital yang penuh dengan virus, sebiji bawang putih setiap hari adalah perisai biologi. Ia adalah perbezaan antara kekal sihat atau hidup sakit. Saya ingin bertanya satu soalan serius dan saya mahu anda jujur dengan diri sendiri dan dengan saya di ruang komen. Adakah anda lebih kerap sakit sekarang berbanding 10 tahun lalu? Adakah anda rasa sesemua menumbangkan anda selama berminggu-minggu berbanding berhari-hari? Jika jawapannya ya, tulis perkataan pertahanan di ruang komen. Saya mahu melihat berapa ramai daripada kita yang sedang berjuang dalam pertempuran ini. Anda tidak bersendirian. Manfaat nombor 4, revolusi kardiovaskular senyap. Mari beralih kepada pembunuh nombor 1, penyakit jantung. Ia masih menjadi punca utama kematian pada orang dewasa tua. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak faham ialah serangan jantung tidak berlaku secara tiba-tiba. Tidak, ia dimasak dengan api perlahan selama berdekad-dekad. Ia adalah pembunuh senyap. Ia bermula dengan keradangan di arteri, diikuti dengan pembentukan plak kolesterol, pengerasan saluran darah dan berakhir dengan penyumbatan sepenuhnya. Boom, serangan jantung.
Apabila anda merasakan sakit di dada, kerosakan sudah pun besar. Tetapi bawang putih mempunyai keupayaan unik untuk campur tangan dalam setiap peringkat proses yang membinasakan ini. Dengar sainsnya. Sebatian sulfurnya bertindak sebagai vasodilator semula jadi. Ia merehatkan otot licin arteri anda. Bayangkan hos taman yang dipicit. Air keluar dengan tekanan dan kuasa, merosakkan hos. Bawang putih melepaskan picitan itu, membenarkan darah mengalir dengan bebas, mengurangkan tekanan di atas dinding arteri. Satu meta-analisis yang teliti menyemak 39 kajian klinikal dan mendapati bahawa pengambilan bawang putih secara teratur mengurangkan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan ketara. Anda mungkin berfikir, doktor, ia hanya beberapa mata. Jangan salah faham. Beberapa mata itu mewakili pengurangan risiko strok sebanyak 40% dan penyakit jantung sebanyak 25%. Kita bercakap tentang tahun-tahun kehidupan yang diperolehi. Dan yang paling mengasonkan ialah kesan-kesan ini dikekalkan. Ia bukan seperti pil yang anda ambil dan kesannya hilang selepas 8 jam. Bawang putih mencipta perubahan struktur dalam sistem kardiovaskular anda. Ia membantu arteri anda menjadi lebih fleksibel, lebih muda. Selain itu, ia mencegah pengoksidaan kolesterol LDL. Dengar baik-baik, kolesterol semata-mata bukanlah musuh mutlak. Kolesterol teroksida yang melekat di arteri anda seperti simen. Bawang putih menghalang pengoksidaan itu. Satu kajian Jerman mengikuti 280 orang selama 4 tahun. Hasilnya, mereka yang mengambil bawang putih mempunyai 50% kurang perkembangan plak arteri berbanding mereka yang tidak mengambilnya. 50% kurang. Sesetengahnya malah menunjukkan regresi, bermakna arteri mereka menjadi bersih. Dan masih ada orang yang lebih suka menghabiskan kekayaan untuk statin tanpa mencuba dahulu apa yang dihadiahkan oleh bumi kepada kita. Jika anda rasa tekanan di dada, jika anda sesak nafas ketika menaiki tangga, jika tangan dan kaki anda sentiasa sejuk, sistem kardiovaskular anda sedang menjerit meminta tolong. Jangan abaikannya. Ingat, ini bukan hanya tentang hidup lebih lama. Ini tentang hidup dengan lebih baik. Ini tentang tidak menjadi beban ekonomi kepada keluarga anda. Ini tentang membelanjakan pencen anda untuk melancong dan menikmati hidup, bukan di farmasi. Jika anda belum melakukannya, pastikan anda sudah melanggan. Kami sedang membina komuniti orang pintar yang mengambil kawalan hari tua mereka. Manfaat nombor 3, anti radang yang dirayu oleh tubuh anda. Wujudnya wabak halimunan. Api yang menyala di dalam diri anda dan yang mungkin anda tidak rasakan sekarang tetapi sedang memakan diri anda. Ia dipanggil keradangan sistemik kronik. Ia bukan keradangan seperti apabila jari anda terhantuk dan menjadi merah. Ia adalah keradangan grade rendah, berterusan, selular. Ia adalah punca tersembunyi artritis, diabetes jenis 2, Alzheimer's dan kanser. Ia adalah enjin penuaan dipercepatkan. Gejalanya halus tetapi berterusan. Kekakuan pagi yang mengambil masa berjam-jam untuk hilang. Sakit jenta yang datang dan pergi. Keletihan yang tidak hilang dengan tidur. Kedengaran biasa? Bawang putih mengandungi sebatian yang memadamkan api ini. Ia menghalang pengeluaran sitokin pro-radang. Fikirkan sitokin sebagai penghantar mesej yang memberitahu tubuh anda, meradanglah, sakit, bengkak. Bawang putih memintas mesej itu. Satu kajian dalam phytotherapy research membuktikan bahawa pengambilan tetap mengurangkan tahap interleukin 6 dan faktor nekrosis tumor, dua penanda keradangan yang biasanya melonjak pada warga emas yang sakit. Pesakit yang mengambil bawang putih melaporkan kurang sakit jenti, kurang kekakuan dan lebih tenaga. Dan yang menariknya ialah, bawang putih bukan sahaja memadamkan api yang ada, tetapi ia memodulasi sistem imun anda supaya ia berhenti menyerang dirinya sendiri. Bagi mereka yang menderita artritis atau fibromyalgia, ini boleh menjadi kelegaan yang tidak dapat diberikan oleh mana-mana analgesik sintetik tanpa merosakkan perut mereka. Kuncinya di sini dan saya mahu ini terpahat dalam minda anda adalah konsistensi.
Sebiji bawang hari ini dan sebiji lagi bulan depan tidak berguna. Ini adalah larian jarak jauh, bukan pecut. Anda perlu menepukan tisu anda dengan sebatian sulfur ini untuk mengubah persekitaran dalaman tubuh anda daripada pro-radang kepada anti-radang. Adakah anda bangun kaku setiap pagi? Adakah anda rasa tubuh anda adalah sangkar kesakitan? Bawang putih boleh menjadi kunci untuk membuka sangkar itu. Manfaat nombor 2, pelindung otak, perisai anda terhadap Alzheimer. Mari bercakap tentang perkara yang paling menakutkan kita semua. Lebih daripada kematian, kita takut kehilangan akal. Ketakutan terhadap kemerosotan kognitif, demensia, Alzheimer, ia melumpuhkan. Melihat bagaimana sejarah anda sendiri terpadam, melupakan wajah anak-anak anda, tersesat di rumah sendiri, ia adalah perspektif yang menakutkan. Tetapi inilah kebenaran yang tidak diberitahu oleh berita kepada anda. Alzheimer's dan demensia bukanlah akibat penuaan yang tidak dapat dielakkan. Tidak normal untuk hilang akal. Ia adalah penyakit dengan punca biologi tertentu dan dalam banyak kes, ia boleh dicegah atau dilambatkan secara besar-besaran. Bawang putih mengandungi sebatian yang memadamkan api ini. Ia menghalang pengeluaran sitokin pro-radang. Fikirkan sitokin sebagai penghantar mesej yang memberitahu tubuh anda, meradanglah, sakit, bengkak. Bawang putih memintas mesej itu. Satu kajian dalam phytotherapy research membuktikan bahawa pengambilan tetap mengurangkan tahap interleukin 6 dan faktor nekrosis tumor, dua penanda keradangan yang biasanya melonjak pada warga emas yang sakit. Pesakit yang mengambil bawang putih melaporkan kurang sakit jenti, kurang kekakuan dan lebih tenaga. Dan yang menariknya ialah bawang putih bukan sahaja memadamkan api yang ada, tetapi ia memodulasi sistem imun anda supaya ia berhenti menyerang dirinya sendiri. Bagi mereka yang menderita artritis atau fibromyalgia, ini boleh menjadi kelegaan yang tidak dapat diberikan oleh mana-mana analgesik sintetik tanpa merosakkan perut mereka. Manfaat nombor 2, pelindung otak, perisai anda terhadap Alzheimer. Mari bercakap tentang perkara yang paling menakutkan kita semua. Lebih daripada kematian, kita takut kehilangan akal. Ketakutan terhadap kemerosotan kognitif, demensia, Alzheimer, ia melumpuhkan. Melihat bagaimana sejarah anda sendiri terpadam, melupakan wajah anak-anak anda, tersesat di rumah sendiri, ia adalah perspektif yang menakutkan. Tetapi inilah kebenaran yang tidak diberitahu oleh berita kepada anda. Alzheimer's dan demensia bukanlah akibat penuaan yang tidak dapat dielakkan. Tidak normal untuk hilang akal. Ia adalah penyakit dengan punca biologi tertentu dan dalam banyak kes, ia boleh dicegah atau dilambatkan secara besar-besaran. Bawang putih mengandungi keupayaan yang menakjubkan, sebatiannya melintasi halangan darah otak. Ini adalah tembok yang melindungi otak anda. Kebanyakan ubat tidak dapat melintasinya dengan berkesan, tetapi bawang putih boleh. Selepas berada di dalam, ia memberikan kesan neuroprotektif secara langsung. Ia melindungi neuron anda daripada kerosakan oksidatif dan mengurangkan keradangan otak. Salah satu mekanisme yang paling luar biasa ialah keupayaannya untuk mencegah pengumpulan plak beta amyloid. Plak ini melekit, toksik dan terkumpul di dalam otak pesakit Alzheimer's, melemaskan neuron. Bawang putih membantu mencegah pembentukannya. Satu kajian Jepun yang monumental mengikuti lebih daripada 13,000 warga emas selama 16 tahun. Dengar baik-baik angka itu, 16 tahun pemantauan. Mereka mendapati bahawa mereka yang mengambil bawang putih secara tetap mempunyai risiko 50% lebih rendah. Saya ulang, 50% lebih rendah untuk mendapat demensia berbanding mereka yang tidak makannya. Penyelidik menyimpulkan bahawa ia mungkin salah satu intervensi paling berkuasa untuk menyelamatkan otak anda. Selain itu, bawang putih meningkatkan peredaran otak. Lebih banyak darah ke otak bermakna lebih banyak oksigen, lebih banyak nutrien dan minda yang lebih tajam. Ia meningkatkan ingatan jangka pendek, kelajuan berfikir dan tumpuan. Ia juga mengandungi selenium, mineral penting untuk fungsi kognitif. Jika anda perasan anda terlupa nama atau anda sukar menumpukan perhatian,
Sebelum pasrah dan berkata ini faktor usia, tanya diri sendiri, adakah saya menyuburkan otak saya atau membiarkannya mati kelaparan? Dan kita masih ada manfaat nombor 1 yang paling memberi kesan antara semua yang berkaitan dengan penjanaan semula selular dan umur panjang tulen. Tetapi itu memerlukan anda memberi perhatian penuh kerana ia melibatkan pemahaman bagaimana menghentikan jam biologi. Manfaat nombor 1, penjana semula selular yang melambatkan penuaan. Jika ada sesuatu yang diimpikan secara rahsia oleh semua warga emas, ia bukanlah untuk kembali berumur 20 tahun. Ia adalah untuk mendapatkan semula tenaga itu, percikan vitaliti yang membolehkan anda bangun tanpa sakit dan menghadapi hari dengan optimis. Dan walaupun sains belum menemui sumber awet muda abadi, ia telah menemui cara untuk memperlahankan jam biologi secara dramatik. Penuaan bukan sekadar peredaran masa dalam kalender. Tidak, ia adalah pengumpulan kerosakan oksidatif dalam sel-sel anda. Bayangkan sekeping besi ditinggalkan di luar, ia berkarat. Itu yang berlaku kepada tubuh anda. Setiap hari, ribuan tindak balas kimia menghasilkan radikal bebas, molekul tidak stabil, ganas yang menyerang DNA anda, memusnahkan membran sel anda dan memecahkan protein yang mengekalkan anda hidup. Selepas umur 60 tahun, tubuh anda kehilangan keupayaan untuk menetralkan serangan ini. Radikal bebas terkumpul. Anda berkarat di dalam. Ini mempercepatkan penuaan yang boleh dilihat dan lebih parah lagi yang tidak kelihatan, organ-organ anda. Di sinilah bawang putih menjadi sekutu anti penuaan terbaik anda. Ia mengandungi antioksidan yang tidak wujud di mana-mana makanan lain. Tetapi dengar ini, kerana ia menarik, bawang putih bukan sahaja menetralkan radikal bebas dengan sendirinya. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih pintar. Ia merangsang tubuh anda sendiri untuk menghasilkan antioksidan endogennya sendiri. Satu kajian revolusionari dalam experimental gerontology mendapati bahawa ekstrak bawang putih yang diperam atau aged garlic extract meningkatkan aktiviti 3 enzim utama, superoksida dismutase, katalis dan glutathione peroksidase. Enzim-enzim ini adalah pasukan pembersihan elit sel-sel anda. Bawang putih bangunkan mereka. Ia menyuruh mereka bekerja. Dan ia tidak berhenti di situ. Bawang putih mempunyai keupayaan untuk mengaktifkan gen tertentu yang dikenali sebagai sirtuin. Ini adalah jan umur panjang. Ia adalah gen yang sama yang diaktifkan pada masa anda berpuasa atau menyekat kalori dan yang dikaitkan dengan hidup lebih lama dalam hampir semua spesies yang dikaji. Dalam istilah praktikal, sel yang membaiki diri dengan lebih cepat, tisu yang tidak rosak, kulit yang lebih tahan dan organ yang berfungsi seolah-olah mereka 10 tahun lebih muda. Adakah anda ingin berasa lebih muda daripada apa yang dikatakan kad pengenalan anda? Adakah anda ingin mempunyai tenaga untuk menikmati cucu-cucu anda dan bukan sekadar melihat mereka bermain dari kerusi? Bawang putih adalah kunci untuk membuka kunci potensi itu. Cara betul mengambil bawang putih, protokol perubatan tepat. Sekarang, beri perhatian mutlak kerana 90% orang mengambil bawang putih dengan cara yang salah dan membuang manfaatnya ke dalam tong sampah. Tidak cukup dengan memasukkan sebiji bawang putih ke dalam sup yang mendidih. Itu tidak berguna untuk tujuan perubatan. Rahsianya ada pada alisin. Ini adalah sebatian ajaib. Tetapi, alisin tidak wujud dalam ulas bawang putih utuh yang ada di dapur anda. Ia adalah helah alam semula jadi. Ia hanya terbentuk apabila anda memecahkan dinding sel bawang putih. Apabila anda memotongnya, menumbuknya atau mengunyahnya, enzim yang dipanggil alinase bersentuhan dengan alin. Dan dalam tindak balas kimia serta-merta, mencipta alisin. Tetapi, inilah perincian kritikal yang tidak ada sesiapa beritahu anda. Proses ini memakan masa. Ia memerlukan oksigen. Jika anda memotong bawang putih dan terus memasukkannya ke dalam kuali, haba memusnahkan enzim sebelum ia dapat mencipta ubat. Anda telah membunuh manfaat sebelum memakannya. Protokol yang betul adalah ini. Ambil seulas bawang putih segar, tumbuk dengan sisi pisau atau cincang sangat halus. Dan sekarang, tunggu.
Biarkan ia berehat selama 10 minit tepat. Dalam 10 minit itu, keajaiban berlaku. Kepekatan alisin mencapai tahap maksimum. Selepas 10 minit itu, anda boleh memakannya. Cara terbaik adalah mentah. Campurkan dengan 1 sudu teh madu mentah atau minyak zaitun extra virgin. Madu meningkatkan kesan antimikrob dan minyak memudahkan penyerapan dan melindungi perut anda. Ambil semasa perut kosong atau 30 minit sebelum sarapan. Saya tahu apa yang anda fikirkan. Doktor, macam mana dengan nafas berbau? Nafas bawang putih adalah harga kecil yang perlu dibayar untuk kesihatan yang kukuh. Tetapi jika anda risau, kunyah daun parsley segar, pudina atau beberapa biji kopi selepas itu. Ia menetralkan bau hampir serta-merta. Atau gunakan suplemen bawang putih diperam berkualiti tinggi. Walaupun saya beri amaran, tiada apa yang menandingi yang asli segar dan mentah. Jika maklumat ini membuka mata anda tentang bagaimana anda telah membazirkan sumber natural ini, pertimbangkan untuk menyertai komuniti eksklusif kami. Melanggan adalah percuma, tetapi pengetahuan yang kami kongsikan di sini bernilai emas. Jangan biarkan syarikat farmasutikal memiliki kesihatan anda. Langkah berjaga-jaga dan kontraindikasi. Tanggungjawab utamakan. Sebagai doktor, saya mempunyai kewajipan etika untuk memberitahu anda bukan sahaja kebaikan tetapi juga bila perlu berhati-hati. Bawang putih adalah ubat yang kuat dan seperti semua ubat yang berkesan, ia mempunyai interaksi. Ia bukan mainan. Jika anda mengambil ubat pencair darah seperti warfarin, dengar baik-baik. Bawang putih mencairkan darah secara semula jadi. Jika anda menggabungkannya dengan ubat yang melakukan perkara yang sama tanpa pengawasan, anda boleh meningkatkan risiko pendarahan. Ia tidak bermakna anda tidak boleh memakannya, tetapi anda mesti berbincang dengan doktor anda untuk melaraskan dos. Jika anda akan menjalani pembedahan berjadual, hentikan pengambilan bawang putih perubatan 2 minggu sebelumnya. Kita tidak mahu kejutan di bilik bedah. Orang dengan gastritis severe atau ulcer aktif, bawang putih mentah boleh merengsakan. Dalam kes-kes tersebut, pilih bawang putih yang dimasak sedikit atau suplemen dengan salutan enterik yang larut di dalam usus, bukan di perut. Pesakit diabetes yang menggunakan insulin atau ubat hypoglycemic, awas, bawang putih menurunkan gula darah. Jika anda mengambil banyak bawang putih dan ubat biasa anda boleh mengalami penurunan gula. Pantau tahap anda. Ini bukan untuk menakutkan anda, ia untuk memperkasakan anda. Pengetahuan adalah keselamatan. Kisah sebenar transformasi. Sepanjang kerjaya saya telah melihat perkara yang ramai akan panggil keajaiban. Tetapi, saya panggil fisiologi yang diperbetulkan. Izinkan saya cerita tentang Carmen, 73 tahun. Dia datang ke klinik saya dalam keadaan terdesak. 3 jangkitan pernafasan yang teruk dalam 6 bulan. Dia hidup dalam ketakutan untuk keluar rumah. Saya merangka protokol dengan bawang putih segar setiap hari untuknya. Dalam 12 bulan berikutnya, tiada satu pun jangkitan. Sistem imunnya bangun semula. Atau Antonio, 68 tahun. Tekanan darah melambung tinggi walaupun mengambil 2 pil berbeza. Pakar kardiologinya mahu memberikannya yang ketiga. Antonio menolak dan memulakan protokol bawang putih. 3 bulan kemudian, tekanannya menjadi begitu normal sehingga doktornya terpaksa menghentikan salah satu ubatnya. Menghentikan, bukan menambah. Rosa, 75 tahun, ketakutan kerana dia lupa nama dan tarikh. Dia fikir itu permulaan pengakhiran. Dia memasukkan bawang putih dan antioksidan. 6 bulan kemudian, keluarganya kagum dengan kejelasan mental dan kepantasan tindak balasnya. Dan Miguel, 70 tahun, dengan sakit jenti yang menghalangnya berjalan. Bawang putih dengan kuasa anti radangnya mengembalikan mobiliti yang tidak dapat diberikan oleh analgesik tanpa memusnahkan perutnya. Mereka bukan pelakon, mereka adalah orang seperti anda. Mereka adalah orang yang memutuskan untuk berhenti menjadi mangsa usia mereka dan mengambil kawalan. Saya mahu bertanya sesuatu yang sangat serius. Adakah anda mengenal pasti diri dengan Carmen, Antonio, Rosa atau Miguel? Adakah anda mempunyai mana-mana masalah ini yang nampak tiada penyelesaian? Tulis di ruang komen apakah cabaran kesihatan terbesar anda hari ini. Ingatan, kesakitan, tekanan darah tinggi,
tuliskan. Dengan menuliskannya, anda menjadikannya nyata dan kita mula mencari penyelesaian bersama-sama. Sebab saintifik untuk mereka yang skeptikal. Bagi mereka yang perlu memahami mekanisme yang tepat, inilah sains kerasnya. Bawang putih tidak bertindak melalui sihir, dia bertindak melalui biokimia. Dia mengandungi lebih daripada 150 sebatian, tetapi organosulfur seperti alisin, agion dan diallyl sulfide adalah kunci. Bagaimana dia berfungsi? Di peringkat kardiovaskular, dia mengaktifkan nitric oxide sintase. Enzim ini menghasilkan nitric oxide, molekul gas yang memerintah arteri anda, relax. Arteri mengembang, tekanan turun. Selain itu, dia menghalang enzim penukar angiotensin atau ACE. Kedengaran biasa? Dia adalah mekanisme yang sama persis yang digunakan oleh ubat seperti enalapril atau lisinopril. Bawang putih melakukannya secara semula jadi. Di peringkat imunologi, dia adalah konduktor orkestra. Dia merangsang makrofag, sel yang memakan bakteria, dan sel pembunuh semula jadi virus dan sel tumor. Tetapi pada masa yang sama, dia menenangkan pengeluaran sitokin radang supaya tubuh anda tidak menyerang dirinya sendiri. Keseimbangan perempoi. Di peringkat neurologi, dia meningkatkan asetilkolin, neurotransmitter ingatan dan melindungi lemak otak anda daripada pengoksidaan. Fahamilah ini, kebanyakan ubat bertindak pada satu laluan biokimia tunggal. Dia mensekat satu perkara atau merangsang yang lain. Bawang putih mengoptimumkan pelbagai sistem secara serentak. Dia adalah intervensi sistemik. Kita telah sampai ke titik penting. Anda ada maklumat, anda ada sains, anda ada testimoni. Sekarang, persoalannya ialah apa yang anda akan buat dengannya. Kerana mengetahuinya dan tidak melakukannya, sama seperti tidak mengetahuinya. Mari kita renungkan sebentar. Selama dekada, kita telah dijual idea bahawa kesihatan dibeli di farmasi. Kita telah melabur trilion dalam rawatan sintetik yang sering membawa senarai kesan sampingan yang lebih panjang daripada manfaatnya. Dan sementara itu, penyelesaiannya telah ada di sana. Tumbuh di bawah tanah, senyap, rendah diri, menunggu kita mengingati kuasanya. Bawang putih mewakili kebijaksanaan nenek moyang yang telah hilang. Ia mewakili hubungan dengan alam semula jadi yang menyembuhkan kita selama beribu tahun sebelum makmal wujud. Saya tidak menyuruh anda membuang ubat anda ke dalam tong sampah hari ini. Itu tidak bertanggungjawab. Saya menyuruh anda memasukkan ubat semula jadi ini sebagai tonggak pendekatan menyeluruh yang baharu. Sebiji bawang putih sehari bukan perbelanjaan. Ia adalah pelaburan termurah dan paling menguntungkan yang akan anda buat dalam hidup anda. Ia adalah penyederhanaan ke arah kesihatan sebenar. Bagi anda, warga emas, setiap hari bermakna. Setiap keputusan mendekatkan anda kepada vitaliti atau menolak anda ke arah penyakit. Sebiji bawang putih adalah undian harian untuk hidup anda. Jemputan saya jelas dan terus. Berikan peluang sebenar. Bukan untuk seminggu. Biologi mengambil masa untuk berubah. Berikannya 3 bulan. 90 hari. Biarkan sel-sel anda tepu dengan sebatian pelindung ini. Perhatikan bagaimana tenaga anda berubah. Bagaimana daya tahan anda meningkat. Bagaimana fikiran anda menjadi lebih jelas. Dan apabila anda melihat hasilnya, kerana anda akan melihatnya, kembali ke video ini dan ceritakan kisah anda. Kerana testimoni anda boleh menjadi cahaya yang diperlukan oleh orang lain untuk menyelamatkan kesihatan mereka. Jika maklumat ini berharga bagi anda, jika anda rasa anda telah belajar sesuatu yang boleh mengubah masa depan anda, berikan suka pada video ini sekarang juga. Kongsikannya dengan kawan-kawan anda, dengan keluarga anda. Kadang-kadang, menghantar video mudah adalah tindakan kasih sayang terbesar yang boleh anda lakukan untuk seseorang yang menderita tanpa perlu. Langgan saluran supaya tidak terlepas walau 1 dos kebenaran perubatan. Pertimbangkan untuk menyertai sebagai ahli untuk mengakses protokol yang lebih mendalam dan khusus. Ingat, menjadi tua adalah wajib, tetapi menjadi sakit adalah pilihan. Dengan alat yang betul, anda boleh menjalani tahun emas anda dengan martabah.
kuat dan jelas. Jaga diri anda baik-baik. Hormati badan anda dengan makanan sebenar. Dan ingat bahawa setiap ulas bawang putih yang anda makan adalah tindakan pemberontakan terhadap penyakit. Jumpa lagi dalam video seterusnya di mana kita akan terus mendedahkan rahsia yang tidak mahu diketahui oleh industri. Berkat dan kesihatan mutlak untuk semua. Kita telah sampai ke penghujung perjalanan ini. Tetapi di sinilah bermulanya jalan sebenar anda. Saya tidak mahu anda menutup video ini dan kembali ke rutin biasa anda. Rutin yang telah membawa anda berasa letih, sakit atau risau. Saya mahu kita berhenti sejenak dan merenung bersama tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada biokimia atau kajian klinikal. Selama dekad-dekad, masyarakat moden telah menjual pembohongan yang sangat mahal kepada kita. Kita telah diyakinkan bahawa kesihatan adalah sesuatu yang sangat kompleks, sesuatu yang hanya boleh ditemui dalam prosedur invasif, dalam teknologi bernilai jutaan dolar dan dalam koktel ubat sintetik. Kita telah melabur trilion dalam rawatan yang selalunya hanya menutup gejala sementara. Punca akar terus membusuk di dalam. Dan kadang-kadang, rawatan yang sama itu menyebabkan kerusakan sampingan yang lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Sementara itu, penyelesaiannya telah ada di sana sepanjang masa, tumbuh secara senyap dalam kegelapan tanah, menunggu, rendah diri, berkuasa. Bawang putih bukan sekadar ramuan, ia mewakili kebijaksanaan nenek moyang yang telah kita lupakan dalam keangkuhan teknologi kita. Ia adalah hubungan yang hilang dengan alam semula jadi. Saya tidak mencadangkan anda meninggalkan doktor anda atau membuang preskripsi anda. Itu tidak bertanggungjawab. Apa yang saya minta sebagai doktor yang telah melihat apa yang berkesan dan apa yang tidak adalah supaya anda mempertimbangkan untuk memasukkan ubat semula jadi ini sebagai sebahagian daripada pendekatan menyeluruh. Sebiji bawang putih sehari bukan kerumitan dalam hidup anda. Ia adalah penyederhanaan ke arah kesihatan sebenar. Fikirkannya begini, sebiji bawang putih bukan perbelanjaan. Ia adalah pelaburan dan ia adalah pelaburan dengan pulangan tertinggi yang wujud. Berapa nilainya bagi anda untuk bangun tanpa rasa sakit? Berapa nilainya untuk mengingati nama cicit anda dalam masa 10 tahun lagi? Berapa nilainya untuk mengelak radang paru-paru musim ini? Bagi warga emas kita, setiap hari adalah hadiah yang berharga. Kita tidak mempunyai masa untuk dibazirkan dengan berasa tidak sihat. Setiap keputusan makanan yang anda buat hari ini mendekatkan anda kepada vitality atau menolak anda ke arah kerapuhan. Dan percayalah, kerapuhan adalah tempat gelap yang anda tidak mahu akhiri. Jemputan saya, cabaran saya untuk anda hari ini adalah jelas dan terus. Saya tidak mahu anda mencubanya selama seminggu. Biologi tidak berfungsi begitu. Saya mahu anda memberikannya peluang sebenar. Saya mencabar anda untuk mengikuti protokol ini selama 3 bulan, 90 hari. Benarkan tubuh anda mengalami apa yang diketahui oleh generasi terdahulu melalui intuisi. Tepupan sel-sel anda dengan antioksidan. Bersihkan arteri anda. Dan saya mahu tahu siapa yang berani dalam komuniti ini. Jika anda bersedia untuk mengambil alih kawalan, jika anda bersedia untuk komited dengan 90 hari transformasi ini, tulis di ruang komen, saya terima cabaran. Saya mahu melihat barisan orang yang tidak berkesudahan yang bertekad untuk tidak membiarkan diri mereka dikalahkan oleh usia. Perhatikan bagaimana tenaga anda berubah. Perhatikan daya tahan anda terhadap jangkitan. Perhatikan kejelasan mental anda. Dan kemudian, kembalilah dan ceritakan kepada kami. Kerana kisah anda akan menjadi bahan api untuk orang lain bersemangat. Jika maklumat ini bergema dengan anda, jika anda rasa anda telah menemui kebenaran yang anda cari, berikan suka pada video ini sekarang juga. Lakukannya supaya algoritma YouTube faham bahawa warga emas mahukan kesihatan sebenar, bukan gangguan. Kongsikannya dengan orang terasing anda. Kadang-kadang, pautan WhatsApp yang mudah boleh menyelamatkan kualiti hidup rakan atau ahli keluarga. Dan tolong, langgan saluran jika anda belum melakukannya. Di sini, kita tidak menjual ilusi. Kita menyampaikan sains yang diaplikasikan kepada kehidupan sebenar. Pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi mengakses kandungan eksklusif di mana kami mendalami protokol khusus kesihatan semula jadi. Ingat ini setiap pagi apabila anda melihat ulas bawang putih itu. Menjadi tua tidak semestinya bermakna menjadi sakit. Dengan alat yang betul, pengetahuan yang sesuai dan kesediaan untuk bertindak, kita boleh menjalani tahun emas kita dengan kekuatan, maruah dan kesihatan yang kita layak. Jaga diri baik-baik.
Hormati tubuh anda dengan makanan ubat sebenar. Dan ingat bahawa setiap ulas bawang putih yang anda makan adalah tindakan kasih sayang revolusioner terhadap masa depan anda sendiri. Jumpa lagi dalam video seterusnya, di mana kita akan terus menelusuri rahsia perubatan semula jadi yang boleh mengubah hidup anda. Berkat, kekuatan dan vitaliti untuk semua. Sehingga berjumpa lagi.